Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya mewakili warga PPD SPU ingin mengucapkan berbanyak terima kasih atas dedikasi dan kepimpinan Tuan Yusof bin Syahri selama menjadi pegawai pendidikan daerah di Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perai Utara ini. Kepimpinan yang Tuan tunjukkan selama ini menjadi inspirasi kepada kami semua. Banyak perkara yang kami belajar daripada kepimpinan Tuan. Kami amat menghargai dedikasi dan visi yang Tuan terapkan kepada kami. Akhir kata, walaupun Tuan telah berpindah ke tempat baru, tetapi jejak kebaikan dan prestasi Tuan tetap kami kenang. Semoga Tuan terus sihat dan sukses untuk langkah seterusnya demi kebaikan dan kelestarian pendidikan di Pulau Pinang. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Selamat hari raya kepada Wakil Tuan Yusof bin Syahri. Andai ada berjuta yang datang mencoba, kau tetap satu menawan hati semua. Selamanya bersama dalam persada, cahaya bersinar teristimewa. Inspirasi tetap teguh berdiri, dalam gelap kau tetap menyinari. Hanya satu pesona tiada ganti, engkau bintang, kau tetap menyinari. Engkau bintang, kau tetap menyinari. Berlalu bergenerasi terus memberi, takkan sama tiada ganti, tetap berseri. Selamanya tersemat dalam persada, cahaya bersinar teristimewa. Inspirasi tetap teguh berdiri, dalam gelap kau tetap menyinari. Hanya satu pesona tiada ganti, engkau bintang, kau tetap menyinari. Engkau bintang, kau tetap menyinari. Inspirasi tetap teguh berdiri, dalam gelap kau tetap menyinari. Hanya satu pesona tiada ganti, engkau bintang, kau tetap menyinari. Inspirasi menyinari, kau bintang, kau inspirasi, engkau bintang, kau tetap menyinari. Oh, engkau bintang, kau tetap menyinari. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan
getar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga pintunya. Tutup kan? Tikam. Tutup tikam. Kuih saya. Cinta walau seketika terjalin kasih kita, mungkin di sini Dari SPU kami tiada ku lupa yang terpahit jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan yang sebaik mungkin sepanjang tahun 2024 ini. Dan bagi tahun 2025, begitu juga kita mengharapkan satu kejayaan dengan sumbangan yang terbaik daripada Tuan. Tuan yang bernama Tuan Yusof Syari. Tuan, di bawah naungan kepimpinanmu, kami belajar makna ketulusan. Engkau bukan sekadar pemimpin, tetapi engkaulah nahoda yang menuntun arah, memudahkan jalan yang berliku, menenangkan gelora dalam tugas. Tuan, langkahmu sentiasa ringan, namun jejakmu tertanam mendalam. Kau penuh kebijaksanaan dan penuh kesabaran. Kau tidak pernah mengangkat suara, tetapi suaramu selalu didengari. Hari ini, saat ini, ketika ini yang dinanti, yang kami bimbangi, tiba-tiba saat melepaskanmu pergi. Bukan kerana ingin, kerana hajat ataupun kerana apa, tetapi kerana takdir. Ada sendu dalam senyum, ada rindu dalam ucap selamat. Kerana seorang seperti Tuan Yusof Syari bukan mudah untuk kami lupai pada budi, pada jasa yang diberi. Doa kami, semoga langkahmu diberkati, jalanmu sentiasa dipermudahkan, budi dan jasamu tetap kekal dalam kenangan kami yang tulus. Selamat berpisah, Tuan. Semoga terus berjaya di mana jua.